Okay, Assalamualaikum kan. Video kali ni aku just nak tunjuk makan ni di kedai yang sedap ni. Nama je Raja Sup. Jom. Aduh. Assalamualaikum. Ada ni daging lembu. Daging lembu. Cuba biar sini. Ambil bang apa ni 22. 22. Boleh ambil apa pilih awak? Ambil pilih pak ni. 22 belakang kabel. Kita 25. 28 ada. Tapi kita hari ni lego belakang 22. Ambil pilih awak mana nak? Ni kambing. Kambing 15. Nak mana? Ambil awak mana nak? Ada mana? Ni. Ni ke tu? Ni kalau last ni. Ni Ni. ni banyak isi kau. Banyak isi tu. Boleh kan? Lagi tantar eh. Okey. Dan dia nak turun ni. Dalian ni. Okey. Tak dalian ni. Kak nasi ambil kan dia? Okey. Dari dia. Nasi lain yang diri nasi lain diri. Ramai lah tu dah. Nasi. Ayah. Air ni. Saya tu kosong. Okey. Perlu dada. Okay, ni lah apa daging belanga, timun, tu sayur ni kacang. Ni special ni. Tu dia. Ya. Ni. Giabok tu. So ni. So je boleh tambah boleh tambah. Rasa masih sedap Bismillahirrahmanirrahim. Terangkat. Jahat kan dalam subhanallah. Sekarang ni awak mau tengok aku makan. InsyaAllah. Cara awak magok. Semua ni berapa awak rasa? 35. Kalau awak mau boleh kena tepat, memang awak hebat. Komen kat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak puas mah. 25. Dah ni. Tu sih dalam mata saya sebab saya nak masang-masang ni. Sup dia ni unlimited refill unlimited refill. Bismillahirrahmanirrahim. Daging lembut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging belengah Masya Allah. Ni aku buat kedai rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya Masya Allah. Sedap, lembut. Biasa Raja Sup ni Ustaz Zahar pernah mari. Ustaz Zahar, lepas tu ada selebriti lain lah. Daging belengah memang sedap, lembut.
Alhamdulillah. Tak. Nambah sup eh. Apa? Kan. Try sup. Jabok ni. Bismillah. Masya Allah. Terangkat tau. Bismillah. Sedap. Kalau nak tambah sup tambah. Hmm? Jabok ni sekali boleh makan kan, jangan makan mau. Air. Telur sikit juga. Oh, buah hati makan ni. Kenyang. Banyak. Crossing banyak. Harga tak mahal. Oh, dia budak. Oh, senang. Tak akan laju. Ya. Dah. Apa kamera? Oh, perlu.
Siapa suka kambing? Lembu paling lah. Bawa balik je lah. Nak pandai rasa. Nasi je. Nasi. Banyak nasi. Ya, makan nasi. Oh. Oh. Alhamdulillah. Wah. Ni. Yuk sana. Oh, nak habis kena satu nasi ni. Saya banyak portion dia. Masya-Allah. Sebab kan tambah daging ni dia. Apa? Dia tambah daging dia. Kalau kan daging ni. Dia kenyang lah. Ha. Abang kata sayur ni. Oh, makan je. Tu nasi abang ni banyak tu. Masuk hati ni. Alhamdulillah geng, habis. Oh, saya. Ni pun dah habis je. Ha. Lagi ni pun banyak je. Banyak je. Jadi aku terpaksa buku lah. Banyak tak? Wah, hati akan sini. Lagi ni. Alhamdulillah. Dah kenyang, memang puas hati makan sini. Sup ia pun sedap. Dan harga dia boleh teka berapa total ni. Nasi lauk lagi kami ada daging belengah, lepas tu dengan ada sup jabok ni dua tu banyak pula. Rumah agak-agak berapa? Nak khabar ke tak eh? Okey, total je berapa ni? 34 je kan. 2 jabok, ada daging dalam. Lauk kami daging belengah, portion nasi banyak. 34 lah, maknanya bagi aku murah lah. Daging jabok ni isi banyak je. Bila buku kuah sup boleh tambah. Memang sesuai lah. Dan ni dinamakan Raja Sup. Okay, kalau mu berminat dalam video aku macam ni, bolehlah sokong aku dengan cara subscribe aku punya channel, like, komen dan share video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.